Sebenarnya anda tidak menjadi kaya jika 10 tahun lepas anda beli 1 dinar pada harga RM500 dan jual sekarang pada RM2,200. Tetapi jika dulu anda ada 1 dinar dan sekarang anda ada 100 dinar, barulah namanya bertambah kaya. Untuk kaya dengan emas, anda hanya perlu fokus pada pertambahan gram emas. Bukannya tunggu pada kenaikan harga emas sahaja. Dan emas-emas yang anda miliki sebaiknya jangan dijual kecuali untuk pelaburan yang lebih baik seperti menambah pemilikan hartanah untuk disewakan. Beli tanah yang mendatangkan hasil, jadikan modal rolling business dan sebagainya. Dengan kata lain, untuk kembangkan kekayaan anda juga boleh gunakan simpanan emas sebagai talian hayat keuangan keluarga anda. Papigol menyediakan platform akaun simpanan emas fizikal 100% yang membolehkan semua lapisan masyarakat memiliki simpanan. Gunakan peluang ini untuk memulakan simpanan anda atau untuk mengembangkan kekayaan anda. Walaupun simpanan emas Papigol tiada dividen, tetapi emas yang disimpan dalam tangan memegang nilai sebenarnya kekayaan. Jika anda berminat untuk membuka akaun emas Papigol, anda hanya perlu daftar secara percuma, aktifkan akaun dengan simpanan emas minimum RM100 dan anda sudah memiliki simpanan emas yang pertama. Nak saya bantu untuk mulakan simpanan emas bersama di Papigol? Anda boleh klik nilai bio saya atau PM saya, insya-Allah saya akan bantu guide sebaiknya.